Taala pada tengah hari ini dapat kita bertemu secara bersemuka dan bersemayam pada tengah hari ini. Ramai yang bersemayam lah kan, yang tak dapat hadir. Dan ini buat pertama kalilah saya bertemu dengan batch tahun apa? 2020, 2024. 24, 25. 25 kan? Okay. Pada semester yang kedua, dan insyaAllah pada semester ni kita akan teruskan kuliah kita berkaitan dengan Islam dan sekularisme. Di mana topik Islam dan sekularisme ni antara topik yang core kepada program dakwah dan kepimpinan, kerana dia melibatkan pemikiran. Dan pemikiran ni sesuatu yang berat kerana ramai yang kebelakangan ini bila kita menggunakan media kan, jadi fikiran kita tak nak fikir yang berat-berat. Yang berat kita scroll, malah nak fikir kan. Jadi sebenarnya malah berfikir ni suatu kita kata yang malang lah sebenarnya kan. Sebab nak jadi maju kita kena fikir kan. Kalau nak terus menjadi pengguna tak payahlah fikir. So kita akan digunakan dan digula-gulakan oleh orang lain dan terus menjadi pengguna, bukan menjadi pengeluar ataupun kita yang trendsetter. Kita yang set kan, tetapi kita yang disetkan oleh orang lain. Jadi tak apalah, yang itu kita bincang masa lain dan pada tahun-tahun yang akan datang. Sebab saya juga mengajar kursus teknologi maklumat dan situ akan banyak jumpalah tentang perkembangan teknologi yang memberikan banyak kesan kepada kehidupan. Okey, pada hari ini kita akan bincangkan topik agama dari perspektif barat. Dan nota yang saya bagi ni banyak, 38 muka surat. Yang nak cover daripada zaman Plato sampailah zaman sekarang. Dikompreskan dalam 38 muka surat. Itu dah habis kompres dah. Habis kompres dah. Okey, tak apalah. Kita topik ni berat. Saya akan cuba sampaikan dengan konteks yang lebih mudah difahami. Okey. Kenapa dibincangkan topik ini? Kenapa dibincangkan topik ini dalam pembelajaran Islam dan sekular? Kerana bila kita bincangkan tentang tauhid, agama, sifat agama mengikat manusia. Sifat agama mengikat manusia. Dan apabila dibawa perbincangan dalam ilmu tauhid mengatur kehidupan kita dalam satu arah untuk bertemu dengan Tuhan ataupun untuk mencari Tuhan. Okay. Agama sifatnya mengikat. Okay. Kemudian dalam Islam, core kepada agama ni ialah akidah tauhid. Yang ini kita bincangkan dalam kuliah yang pertama. Kita bincangkan tentang tauhid. Dan elemen penting dalam tauhid ialah apa dia? Authority. Ingatlah kita bincang tentang authority. Jadi kenapa authority? Authority bererti kepatuhan. Kita ikut agama yang core kepada tauhid dan core kepada agama. Jadi yang itu saya tak bincang panjang dah sebab itu daripada perspektif Islam. Kita nak tengok perspektif barat pula. Kenapa kita bincang daripada perspektif barat? Kerana kehidupan kita pada hari ini banyak
dipengaruhi oleh barat. Banyak dipengaruhi oleh gaya hidup barat. Banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat. Banyak dipengaruhi oleh style mereka yang memberikan kesan langsung kepada kita. Itu sebab tu kita kena bincang mereka. Sebab mereka memberikan kesan kepada kita. Apa kesan? Itu kita bincang kemudian. So, kenapa bincang? Kerana mereka banyak memberikan kesan kepada kehidupan kita secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okay. Yang kedua, siapakah barat? Yang disebut barat-barat ni siapa sebenarnya barat? Barat, lawan barat ialah timur. Lawan barat adalah timur. Ingat kan kau tengok kampung lagi kan. Melengong kan. Dia tak fokus. So we focus. Okay. Lawan barat adalah timur. Tetapi yang dimaksudkan dengan barat ini bukanlah dari sudut geografi, tetapi adalah cara berfikir. Cara berfikir yang tidak ikut lunas-lunas Islam. Basically-nya gitulah. Barat, kalau sebut barat ni orang barat, pemikiran barat, bukanlah dia mesti orang putih kan. Barangkali dia orang hitam, barangkali dia juga orang Melayu. Tapi perfikiran ala barat. Okey. Tetapi saya nak lihatkan sebenarnya bila disebut barat ini dari sudut geografinya kan. Geografinya ialah mereka yang berada di kawasan ini. Mereka yang ada di kawasan ini. Kawasan mana ni? Ternampak tak? Okey. Di sinilah kan. Yang ini di UK, yang ini di Belgium, Paris, Spain, kan. Ini di Poland, Hungary, Croatia, Itali, Bulgaria dan sebagainya. Ini biasa disebut barat kat sinilah. Dan memang dulu pun kawasan-kawasan ini dikuasai oleh yang namanya Rom. Dengan Rom kan? Empire Rom. Ataupun dipanggil dengan Romawi. Kalau orang Indonesia dipanggil Romawi. Ataupun juga dipanggil dengan Byzantine. Byzantine. Yang dulu ni, ini peta baru sekarang. Ni peta lama. Peta lama ni. Yang ni dipanggil dengan Rom Barat. Yang ni dipanggil dengan Rom Timur. Rom Barat. Oh, tak masuk lagi Okey. Okey, tak apa. Saya ingatkan auto masuk. Okey, tak apa. Okey. Mereka dapat tengok saya punya ni, saya pun tak ni. Cuba tanya dia, dapat tengok kita punya ni. Dia punya PowerPoint ni, dia punya ni, dapat tengok tak? Dan dengar clear tak? Okey. Jadi, apa nama tadi? Rom ini, yang dulu, yang sekarang ni, apa nama ni panggil barat, dan dulu adalah Rom. Disebut sebagai Rom Barat, dan sini Rom Timur. Yang apa nama ni Konstantinopel tu kan. Tu Konstantinopel di mana? Di Turki tu, Istanbul tu, itu Rom Barat ke Rom Timur? Rom Timur. Ada pada tengah-tengah. Dia dekat mana? Dia dekat sini ni. Dia dekat sini ni. Dia dekat sini. Okey. Di kawasan sinilah kan, Byzantine kat sini. Dipanggil dengan kawasan Turki kan. Turki tu dikuasai oleh Rom. Rom tu Rom mana? Rom tu lah Rom Timur. Sebab Rom ada dua, Rom Barat dengan Rom Timur. Okey.
Jadi bila disebut Rom biasanya merujuk kepada sinilah. Kedua-dua ni, dan empire dia sangat besar. Sangat luas. Okey. Empire Melayu sikit je kan. Kecil je. Okey. Namun mereka ni berada dalam boleh dibagikan kepada berapa fasa? Kepada 6 fasa. Kita pasti kita sempat habis tak 6 fasa ni. Saya akan cuba fokus ya. Okey. Ada 6 fasa. Kalau tak faham cuba tanya. Tak faham kat tanya. 6 fasa. Orang Rom ni agamanya apa? Orang Rom agamanya apa? Apa dia? Kristian. Okey. Korang ada ambil tak subjek gerakan misioneri Kristian? Ke SEM ni? Belum lagi? Oh. Beratlah tugas saya. Berat tugas tu maksudnya saya kena cerita benda-benda tu. Okey. Zaman ni zaman klasik. Zaman klasik. Biasa tengok Plato, Socrates, Aristotle. Okey, dia berada pada zaman ini. Zaman bila? Zaman sebelum Masihi. Zaman bila? Zaman sebelum Masihi. Boleh cek lah dia punya tarikh dia dalam perhati Masihi lah, sebelum Masihi. Okey. Jadi zaman mereka ni, mereka tiada agama. Kristian pun bukan, Yahudi pun bukan. Dan mereka menyembah patung, menyembah berhala. Masihi itu merujuk kepada Nabi Isa. Maknanya zaman sebelum Nabi Isa, mereka tiada agama sama ada Islam ataupun agama Yahudi, tak ada. Mereka tak ada agama. Dan mereka menyembah patung. Contoh-contoh patung saya ada bagi contoh dekat ni kan. Ni contoh-contoh patung dia lah. Mereka menyembah patung kan. Dan patung-patung mereka bertelanjang. Maaf kan. Patung mereka bertelanjang. Ini yang saya ambil yang bertutup lah kan. Sebab saya pergi ke Paris kan. Pergi museum-museum kat sana. Memang patung dia memang batu lah. Memang tak berpakaian lah patung-patung dia. Menyembah patung-patung. Okey, nanti korang bacalah dia punya detail tu. Okey, zaman ini mereka menyembah dewa-dewa. Patung tu dianggap ni dewa lah, ni dewa tu, dewa cinta, dewa hujan, dewa gitulah kan yang mereka percaya, yang mereka menyembah. Dan tradisi Rom kan, nanti korang cari dalam Google, dalam ChatGPT apa asal usul orang Rom, nanti korang cari. Asal usul, catat nanti korang cari asal usul orang Rom daripada mana. Macam orang Melayu asal usul daripada mana lah kan. Rom ni ada asal usul dia daripada mana. Okay. Jadi mereka ni kerana tak ada Nabi lagi kan, yang diturunkan kepada mereka dan mereka menyembah patung lah. Datanglah unsur ni Socrates ni. Dan mereka disebut sebagai menyembah politism. Politism ni ialah kepercayaan banyak Tuhan. Kan? Sebab tu saya sebut dia ada dewa tu, dewa ni, dewa banyak Tuhan. Syirik lah. Syirik, banyak Tuhan. Dan kalau ikutkan mereka ni, ikut orang Arab dulu pun sama juga. Menyembah berhala. Kan? Menyembah berhala. Sama juga orang-orang dulu, menyembah patung, menyembah berhala. Dan itu menjadi, kita katakan, nak kata trend zaman-zaman dulu macam itu. Adalah dewa cinta, dewa cuaca, dewa pertanian, dewa seni, macam-macam dewa lah.
Okey. Kemudian datanglah peranan Socrates, kan? Kemudian Aristotle, kemudian Plato, yang merupakan ahli falsafah yang terkenal lah, kan? Kita biasa dengar nama-nama ni yang mengkritik lah, kan, kenapa kita sembah tu, sembah ni. Contohnya Socrates, dia dihukum mati kerana memperkenalkan satu benda baru, tak percayalah kepada dewa-dewa ni, kan, dan dipenjarakan dan dihukum mati kerana mengganggu kepercayaan kepada dewa-dewa negara. Kan? Okay. Kemudian timbullah Plato. Saya lagi ya. Okey. Okey, masuklah. Okey, kalau yang siapa yang tak masuk lagi beritahu lah. Okey. Kemudian timbullah satu peranan yang dinamakan Aristotle yang membuat ataupun yang memperkenalkan konsep unmovable. Dia tak percaya pada Tuhan, tetapi dia kata konsep penggerak tidak bergerak. Mana Aristotle dikatakan berfikiran mempunyai Tuhan, Aristotle ni. Lalu dia konsep dia lah unmovable, maknanya penggerak, maksudnya kan semua alam ni bertitik tolak kepada satu, dan satu tu adalah Tuhan lah. Itu kata dia lah, kan. Jadi walaupun tidaklah sama dengan konsep tauhid, tetapi mereka ni, pemikir-pemikir ni tidak percayalah kepada dewa-dewa ni dan cuba nak lari daripada kepercayaan itu, namun mungkin mereka tidak dilantik menjadi rasul, kan, tidak diberikan wahyu oleh Tuhan, nak tunjukkan bahawa pemikiran manusia sahaja tanpa wahyu tak sampai ke mana juga, kan. Walaupun kita kata manusia ni pandailah, macam Plato, macam Aristotle, pandailah, kan, pemikir-pemikir, tetapi tanpa wahyu tak sampai kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahawa kan, wahyu penting kepada manusia. Walaupun manusia pandai sekalipun, tetapi manusia masih perlu kepada wahyu untuk membimbing hidup mereka. Okey, zaman ni zaman klasik, berada dalam kerangka kepercayaan politistik, maknanya politik maksudnya kepercayaan banyak Tuhan, yang berasaskan mitologi. Mitologi ni mitos. Mitos apa dia? Kepercayaan yang tak betul, tak tidaklah, kan, mitos, kan. Percaya gitu je, dan penyembahan berhala, kan. Ikut secara turun-temurun. Sebab itu kalau kita lihat dalam agama Kristian, kan agama Kristian ni, siapa pernah masuk gereja? Masuk gereja. Takut masuk gereja? Okay. Dulu saya ada pengajar khusus gerakan misioneri Kristian, dan antara assignment yang saya beri ialah pelajar kena pergi gereja. Student kata ini assignment yang paling berat sekali, kan, daripada assignment semua yang lain, sebab kena pergi jumpa padri. Tapi saya mengajar khusus tu untuk pelajar luar kampus, pelajar ni, kan, luar kampus. Okey. Tapi nak ceritanya dalam gereja ataupun dalam institusi gereja, mereka banyak unsur-unsur patung, tulisan-tulisan dan unsur-unsur patung. Kerana mereka terkesan dengan sejarah lampau mereka yang menyembah berhala. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke luar negara, kan, pergi ke Paris ke, pergi ke London ke, pergi ke Jerman ke, di mana-mana tempat di luar negara lah, di kawasan barat sana,
kan, biasa akan jumpa dengan monumen-monumen ini. Monumen-monumen patung-patung ni biasa jumpa di sana. Kenapa? Kerana memang asal usulnya begitu. Mereka menyembah benda-benda yang sedemikian. Okey. Habis zaman tu. Ada apa nak tanya? Saya. Itu saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Tetapi hasil daripada interaksi mereka lah, mereka percaya kan. Dan timbullah Tuhan-Tuhan itu. Ada yang Tuhan Apollo, ada yang Tuhan apa ke nama, tak saya pun tak tahu nak jawab kan. Odyssey ni macam kereta ni. Honda Odyssey. Kan, Homer, Hesiod, apa benda ni pun saya tak tahulah kan. Kenapa apa nama Zeus kan. Apa benda kan, Pluto ni pun ada nama macam nama matahari. Jupiter kan. Ini nama-nama ni saya pun tak tahu nak cakap lah kan, macam mana boleh timbulnya nama-nama tu. Tapi hasil daripada mereka cipta nama sendirilah kan. Mereka cipta nama sendiri, memang tak ada kitab, mereka create nama-nama sendiri. Sampah yang Plato nanti kan berkritik sembah patung-patung ni kan. Jadi sampah tu sendiri sebab mereka tak ada agama. Mereka tak ada agama, tapi mereka melihat keadaan masyarakat tu macam tak kena ni kan, macam tak betul ni. Tapi oleh kerana mereka tak dapat wahyu daripada Tuhan kan, jadi mereka tak adalah nak bawa risalah yang berdasarkan kepada wahyu. Mereka fikir gitulah, fikir kan. Maka timbullah tadi macam yang dipikirkan oleh siapa? Oleh Aristotle, kata unmoved mover kan. Kemudian Socrates mengkritik kerajaan, mengkritik rakyat, mengkritik. Jadi mereka ada idea tapi konten tak ada. Konten tu wahyu lah. Konten tu tak ada. Okey. So tak adalah complicated sangat zaman ini. Masuk zaman yang kedua. Zaman yang kedua, zaman agama klasik. Okey. Zaman ini Rom pada masa itu mereka memegang empire yang besar. Memegang empire maknanya berkuasa lah. Di kawasan Eropah mereka berkuasa. Berkuasa. Jadi di orang selain daripada orang Rom, ada kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi ini mereka lah yang diturunkan Rasul kepada mereka. Kan? Yang diturunkan Rasul kepada mereka. Yahudi bermula daripada Nabi Yaqub. Kan? Benda ni tak ada kat sini. Kau nak catat. Kan? Daripada Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ada anak kan, 12 orang anak kan, yang salah seorangnya Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Yusuf kan. Daripada situ-situlah keturunan sesuatu jadi datanglah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Semua tu adalah susunan daripada Yahudi. Saya tak cerita yang tu masa lain. Zaman Nabi Isa kan, Nabi Isa diberikan wahyu oleh Tuhan untuk memimpin orang Yahudi yang ditindas oleh orang Rom. Okay. Jadi Nabi Isa ini akhirnya telah cuba dibunuh oleh orang Yahudi sendiri yang menjadi pembelot. Dan akhirnya Nabi Isa naik ke langit. Soalannya, daripada manakah datangnya agama Kristian? Di manakah datangnya agama Kristian? Ini soalan penting. Di manakah datangnya agama Kristian? Siapa tahu? Kristian asal usulnya kat mana?
Okey. Nabi Isa angkat ke langit. Kan? Dan Nabi Isa membawa akidah tauhid. Kan? Nabi Isa membawa akidah tauhid. Beriman kepada Tuhan dan tak ada timbul cerita 1 dan 3, 3 dan 1. Kan? Trinity tak timbul. Okey. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, tinggallah pengikut-pengikutnya. Kan? 12 orang pengikut tu. Dan salah seorang ada di kalangan mereka yang bersama-sama dalam rumah yang dikepung Nabi Isa itu, kan? Ada seorang pembelot. Ada seorang pembelot. Ada seorang pembelot. Dan akhirnya Nabi Isa telah pun meninggalkan yang dipanggil dengan Hawariyun. Kan dalam surah As-Saff disebut Hawariyun. Qala Hawariyun man ansari ila Allah. Dan Hawari maknanya pendukung-pendukung Nabi Isa lah. Dan mereka terpecah kepada dua. Iaitu kelompok yang pertama dipanggil dengan Arius. Kelompok yang betul original Nabi Isa. Dipanggil dengan Arius. Satu lagi kelompok yang diselewengkan. Ini timbul lah ni. Kan Nabi Isa ni dipanggil Kristian. Yang diselewengkan oleh satu orang yang bernama Paul. Ataupun dalam Indonesia dipanggil dengan Paulus. Paulus ataupun Paul, P-A-U-L, Paul ataupun Paulus, Paul. Ataupun orang Indonesia panggil Paulus. Dia ni selepas Nabi Isa, lebih kurang dalam 30 tahun dah selepas Nabi Isa, kan? Dia telah mendakwah, bukan mendakwah, mendakwah. Dakwah juga tapi mendakwah. Untuk buat satu ajaran baru yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang bawa ajaran baru, Isa adalah anak Tuhan. Okey, di sini timbulnya siapa tadi? Paulus lah. Kan? Ajaran Nabi Isa tu bermula kat situ. Dan dia bawa ajaran Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan apa yang dibawa oleh Paulus ini, sebab Nabi Isa lahir tanpa bapa. Kan? Bila Nabi Isa lahir tanpa bapa, bapaknya siapa? Maka dia cuba membuat dakwah, membuat satu cerita baru, manipulasi, kata bapaknya Tuhan. Timbullah Isa anak Tuhan. Dan dia beri-rialah bawa cerita ni. Dia buat dah dakwah cerita ni. Dan daripada mula dia ni tidaklah besar pengaruhnya, tapi lama-lama dia banyak pengaruh. Dan akhirnya, kan, ni dipanggil dengan daripada Dewa Rom kepada Christianity. Akhirnya, kan, kumpulan ini, Arius, kumpulan Paulus ini kembang menarik minat kerajaan Rom untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Paul. Mereka tertarik dengan ajaran Paul.
dan tidak menerima ajaran asal Nabi Isa yang dipelopori oleh kumpulan Arius. Mereka tertarik dengan ajaran Paul. Kenapa tertarik dengan ajaran Paul? Kerana ajaran Paul juga memperkenalkan konsep dosa. Dosa warisan. Dosa warisan. Siapa yang tak ikut berdosa. Dosa warisan. Siapa yang tak ikut berdosa. Macam mana timbul perkara ni? Sebab mereka ambil cerita Nabi Isa ini dengan dosa Nabi Adam. Dikaitkan kat situ. Dikaitkan kat situ. Ni dosa Nabi Adam. Kenapa Nabi Isa dapat dosa ni? Sebab itulah Nabi Isa kena salib, nak tebus dosa. Konsep tebus ni memang dulu-dulu memang ada. Sebab itu dalam Islam pun ada konsep tebus. Kan Nabi Nabi Ismail kan ditebus dengan kibas kan, bila disembelih oleh Nabi Ibrahim. Konsep itu mereka ambil bawa dalam agama Kristian. Lalu mereka kata Nabi Isa kan adalah anak Tuhan, yang kenapa dia disalib? Kerana dia mendapat dosa warisan dan Tuhan mensalibkan dirinya sendiri kan, untuk memberi rahmat kepada manusia. Itulah ceritanya kan. Dia punya dakwah dia. Okey. Boleh faham ni? Tak tahu kawan catat ya ke tak, aku tak tahulah kan. Nampak ya ngangguk je, catat penuh kan. Tanya saya tak tahu. Okey. So ini sangat penting ni. Ini sangat penting. Walaupun bukan untuk subjek ini pun, ini pengetahuan am yang sangat penting berkaitan dengan agama. So orang tanya macam mana agama Kristian tak tahu Nabi Isa? Kan Nabi Isa. So yang dibawa oleh Paul. Okey. Kemudian Paul ni seperti yang saya sebutkan tadi, dia matilah lepas tu kan. Tahun 90 tu dia matilah kan Nabi Isa dikatakan tahun 1 Masihi. Dan Nabi Isa bukan lahir pada 1 Masihi. Nabi Isa 2-3 tahun sebelum 1 Masihi. Okay. Tapi tak apalah, kita ambil lah 1 Masihi tu dululah kan. Kita terima tu dulu kan. Dan pada ujung tahun 90 tahun gitulah kot, si Paul ni pun mati dan idea dia pun berkembang. Adalah pengikut-pengikutnya kan. Dan walaupun dia bukan ajaran sebenar, maklumlah tak ada kitab dan tak ada buku kan, mereka pun ikutlah mereka punya pandangan mereka sendiri. Kemudian pada tahun Konstantin, Kaisar ni kita kata Raja Rom lah. Kaisar kan, kalau bahasa Arab ini Kaisar. Kaisar Konstantin memeluk agama Kristian pada tahun 312. Sebenarnya kan Raja Rom kan, dia menganut agama yang dibawa oleh Paul ni. Diterima ajaran Paul. Dan kononnya melihat salib dalam mimpinya kan. Tapi pendek cerita dia masuk agama Kristian lah. Dan pada tahun bila ya? 325 Masihi, di bawah pemerintahan Theodosius, Kristian diangkat menjadi agama rasmi Empire Rom. Manakala penyembahan dewa-dewi Rom mula diharapkan. Dulu mereka sembah patung kan. Zaman Rom mereka tak benarkan semua sembah patung. Ikut Kristian. Dan dipaksakan semua ikut Kristian. Dan ini menamatkan dominasi
Dominasi apa dia? Penguasaan. Agama pagan. Pagan ni adalah agama yang tidak menyembah Tuhan. Kan? Kepercayaan macam orang asli, itu pagan lah. Kan? Sembah dewa-dewa itu agama pagan. Dan mengukuhkan kedudukan gereja Kristian sebagai kuasa rohani yang baru dalam empire. Okay. Okay. Jadi maknanya kan, maknanya kan, zaman apa, zaman ni, zaman yang kedua ni adalah zaman apa, zaman dewa Rom kepada Kristianiti. Jadi zaman ni orang Rom masuk agama Kristian dengan kerajaannya masuk. Macam kita ni dulu Parameswara lah kan. Bila Parameswara masuk Islam, semua orang masuk Islam. Macam itulah kan. Walaupun orang Melayu masih lagi berpegang dengan adat-adat dan budaya-budaya Hindu, kan dulu ni ada pengaruh Hindu, Majapahit semua kan dekat tanah Melayu kan, sanding lah apa semua tu kan, tapi agama Islam gitulah. Macam tu juga mereka lebih kurang lah kan. Kita masuk Islam dan mereka masuk Kristian kan, dan pengaruh budaya menyembah berhala kan masih lagi wujud dalam kehidupan mereka. Okey. Nanti nasib orang Yahudi nanti korang baca lah kan. Nasib orang Yahudi ni memang dipinggirkan, dan sebab itu antara orang Yahudi pergi ke Madinah. Kan? Yahudi pergi ke Madinah, Yahudi ke Yaman, Yahudi di Khaybar sebab mereka ditindas oleh orang Rom dulu. Kan? Sebab pasal apa orang Yahudi ada ke Madinah? Kan? Sebab ikutkan mereka bukan duduk di Madinah, bukan duduk di Tanah Arab. Kan? Mereka duduk di kawasan-kawasan di Palestin, apa semua dulu. Tapi kerana mereka tak tahan ditindas. Ditindas, akhirnya mereka berhijrah. Termasuklah yang berhijrah ke mana? Ke Amerika. Bisa dengar tak Christopher Columbus? Tak bisa dengar? Kita baca sejarah mereka. Tak ada nak baca, saya baca TikTok lah. Okay. Yang tu semua tu hasil daripada mereka ditekan dan mereka berlari keluar negara. Lari ke tempat-tempat, ke tanah Arab, ke naik kapal ni apa semualah. Okay. Kedudukan gereja. Okay, yang ni boleh baca lah ni. Hawariyun, bukan syariat Nabi Isa, kan Paul kan disebutkan tadi kan, menghapuskan syariat Nabi Musa kan, mengangkat Nabi Isa anak Tuhan, memperkenalkan doktrin salib, persewatan, Trinity. Ni semua ni asing. Asing ni maksudnya benda ni tak ada dalam agama, dalam ajaran Nabi Isa, tak ada. Tapi dibawa oleh Paul. Komuniti Paulin. Paulin siapa Paulin? Paul lah. Kan? Pengikutnya dipanggil Paulin. Versus pengikut asal. Okay. Okay. Dan berlaku bila selepas pemberontakan Yahudi pada tahun 66-70, Baitul Maqdis dimusnahkan dan Yahudi di diaspora. Diaspora ni maksudnya diusir lah, diusir keluar. Itu yang saya sebutkan tadi, sampai ke Madinah, sampai ke Yaman, sampai ke apa kan mereka ni. Okay. Dan dari sudut gereja pula kan, dia jadi mengukuh makin kuat, dan ini menyebabkan akhirnya Maharaja Konstantin telah pun memeluk agama Kristian. Okey. Ini kau bacalah Okey. Seterusnya zaman kegelapan barat. Ya, ada apa nak tanya dulu? Ini ringkas-ringkas ni, kalau panjang-panjang panjang pula. Saya bukan nak cerita sejarah Kristian sebenarnya, tapi saya nak cerita tentang apakah kedudukan agama. Tapi tak boleh nak cerita kedudukan agama, mesti saya kena cerita Kristian itu. Kan? Kalau tak faham dia punya jalan ceritanya. Okey. Selepas Kristian ataupun selepas Kristian menjadi established, makin kuat,
Dan raja ni memeluk agama Kristian dan dipaksa rakyat je semua orang masuk agama Kristian. Ramai gereja-gereja ni semua dah Kristian belaka, wujudkan gereja-gereja kan, makin kuat. Kemudian bila dah kuat kan, adalah pihak tak puas hati, memberontak kan, dan akhirnya kan runtuh kuasa pusat dan sistem pentadbiran selama ini yang menyatukan Eropah Barat. Okay. Punca kenapa rakyat Raja Rom masuk agama Kristian antaranya ialah dia nak mengukuhkan kuasa politik dia. Kenapa dia masuk agama Kristian? Kan? Agama Kristian ni merujuk kepada agama yang dibawa oleh Paul lah. Kan? Kenapa dia masuk? Sebab dia ingin mendapat sokongan daripada orang Yahudi dan dia nak bawa doktrin dosa warisan itu dalam ataupun dipaksakan kepada rakyat. Siapa tak ikut berdosa. Macam tu. Siapa tak ikut salah berdosa. Ni boleh dipulau, boleh dihukum, boleh diapa-apakan. Kan? Dan dia melihat ini satu potensi yang besar untuk mengukuhkan kuasa. Tapi ialah zaman, kan dia masuk tahun 300 kan. Lepas 100 tahun, 50 tahun lepas tu dia punya kerajaan ni pun dah lemah dan mulalah berpecah-pecah. Wujudnya pelbagai kerajaan suku Jerman, suku Germanik maksudnya ialah di Jerman kan, wujudnya kumpulan-kumpulan pemberontak. Kan? Diberontak, dibangun kan? Bangsa Visigoth, Ostrogoth, saya pun nak sebut pun tak tahu betul ke tak pun tak. Kan? Dan mereka telah memberontak terhadap kerajaan Rom. Maksudlah masa tu kerajaan dia besar. Kan? Kerajaan dia besar, dia punya penguasaan ni pun lemah lah kan. Alat komunikasi masa tu taklah begitu kuat, memberontak apa semua, yang akhirnya tiada kerajaan pusat yang stabil. Maksudnya kalau kat sini kan ni besar ni, kan kecil ni, besar kan. Dan mereka tak ada yang stabil. Ni Rom kan. Ini Jerman dekat sini. Jerman dekat sini Jerman kat sini Ni memberontak kat sini, ni memberontak kat sini, ni pecah kat sini. So dia tak boleh nak kawal negara. Zaman ini disebut sebagai zaman kegelapan barat. Zaman kegelapan barat. Kemunduran ekonomi, infrastruktur, jalan, saliran, semua memang teruklah. Dipanggil dengan zaman gelap. Ataupun bahasa Inggeris panggil Dark Ages. Zaman gelap. Sekolah, pusat-pusat tutup, mesti agama sahaja. Masjid je lah. Kan? Bahasa kita masjid lah. Sekolah pun semua ditutup. Okay. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa ialah orang-orang kaya. Tuan-tuan tanah. Dipanggil dengan bangsawan. Bisa dengar dia panggil dengan sistem feudal. Feudal ni apa feudal? Okay. Feudal ni zaman ni lah bangsawan lah. Kan? Aku ada tanah ni. Kan? Korang kerja. Dan dia menjadi hamba. Gitu, zaman feudal ni zaman ada kumpulan yang kita kata kumpulan bertaraf tinggi, ya kan? Dan mereka memeras orang-orang bawah. Jadi ada kumpulan petani. Ksatria ni dia punya askar-askar dia lah, kan? Yang mengawal, kan? Jadi semua paksa berlaku. Jadi ada kumpulan yang memeras ugut, yang kaya, penindasan lah ceritanya terhadap rakyat di Eropah. Jadi dan di situ yang berkuasa adalah gereja. Bila raja dah makin lemah, kan, dah tak ada, maka yang mengawal tu institusi agama.
Gereja lah yang berkuasa, kan? Bila raja yang berkuasa, bila institusi, ini point kita. Ini point yang saya nak tunjukkan kat sini ialah bila agama telah pun berkuasa dalam konteks agama Kristian, mereka telah pun menindas rakyat. Mereka telah pun menindas, dan ini menimbulkan kebencian kepada agama. Mereka kan sekarang ni, orang sekarang ni nak kembali kepada agama kan macam zaman gelap. Kan? Kita dalam Islam, kita kan kembali kepada agama. Kan? Bila kita kembali kepada agama, ini suatu harapan yang baik, kan, kegemilangan. Mereka tak. Kan? Mereka bila kembali kepada agama bererti kembali kepada kegelapan. Sebab itu kita dengan barat memang tak belaga angin, orang sebut. Memang tidak bertemu. Sebab kita kembali kepada agama, satu rahmat. Mereka tak ada. Kan? Mereka kena buang agama. Kan? So ini prinsip yang kena faham baik-baik. Ya, ini serangan-serangan politik saya tak adalah nak cerita banyak sangat, tapi nak ceritanya ialah zaman kemunduran kan di Eropah, disebabkan rajanya, disebabkan mereka bergaduh kan, institusi raja kerajaan telah pun jatuh, diambil alih oleh gereja dan gereja menindas rakyat. Okey. Tengok, ini yang pertama ni secara umum lah kan. Kedudukan gereja Katolik. Secara khusus saya cerita tentang bagaimana apa yang berlaku kepada gereja Katolik kan. Gereja sebagai satu-satu institusi yang tersusun selepas kejatuhan Rom. Maksudnya apa? Kan? Maksudnya gereja adalah, kerajaan jatuh, kerajaan dah lemah. Gereja je susun. Dan gereja Katolik sebagai institusi tunggal yang berfungsi secara konsisten. Jadi dialah yang menguasai keadaan. Tetapi masalahnya kan, gereja-gereja ini jugalah yang menjadi pemilik tanah terbesar. Dia yang memiliki tanah. Dan juga mempunyai otoriti politik tempatan yang dia berkuasa lah. Yang cerita dia berkuasa. Dia ada tanah, dia berkuasa. Ini yang menyebabkan rakyat yang tak ada tanah, yang tak ada harta benda terpaksa bergantung kepada gereja. Dan gereja menekan mereka, menindas mereka. Dan gereja menggunakan kuasa spiritual. Apa maksud kuasa spiritual? Kan? Kalau tak ikut, dosa. Okay. Ini dosa warisan. Untuk mengugut rakyat dengan ancaman neraka dan ekskomunikasi. Ada komunikasi pula dah, kan? Ini adalah satu, kita kata apa nama ni, komunikasi ni adalah macam tak dapat rahmat lah daripada Tuhan. Itulah bahasanya. Bukan model komunikasi, bukan. Tapi ialah ekskomunikasi ni maksudnya kan, tidak mendapat rahmat daripada Tuhan lah. Jadi rakyat pun takut. Okay. Jadi konsep takut kepada gereja lebih tinggi daripada cinta kepada mereka. Takut ancaman dibunuh, takut diambil, dihampas harta, takut kena kalau perempuan takut kena rogol, kalau ada harta dirampas, dia apa semua, so mereka takut. Dan dengan kata lain bererti kan kezaliman gereja terhadap rakyat lah. Dan salah guna kuasa. Rakyat kebanyakan dilarang ataupun tidak digalakkan belajar. Dan
tafsiran agama hanya ditafsirkan oleh padri saja. Dia monopoli. Kitab Bible kan ditulis dalam bahasa Latin. Siapa terjemah kena bunuh. Kitab Bible ditulis dalam bahasa Latin. Walaupun orang tak bercakap Latin tetapi sengaja kekalkan bahasa Latin tu supaya bila orang tak faham, orang kena tanya padri. Bila tanya padri dia akan mentafsirkan mengikut kepentingan dia lah. Kan? Okay. Amalan sinomi jawatan gereja dijual kepada gula bangsawan untuk kepentingan politik. Kan? Apa jawatan gereja? Contohnya menjadi ketua imam lah contohlah kan. Dalam konteks kita jadi imam, dia Tok Bilal kan. Senang konteks kita lah kan untuk mudah faham. Penyedi imam bayar kan. Penyedi Bilal bayar gitulah kan. Dan dia adalah dia punya hierarki dia dalam agama Kristian, ada dipanggil kardinal kan. Father, uskup, dah apa benda saya pun tak tahu dia punya strukturnya. Jadi rakyat diajar keselamatan akhirat hanya boleh diperoleh melalui gereja yang menjadikan isu ini sebagai pemegang kunci syurga. Okey. Agama kita macam mana? Okey. Yang ni saya suruh tulis nanti jawapan nanti. Kan? Jawapan ni tak ada dalam ni, tapi apa yang korang faham daripada apa yang saya sampaikan. Kan? Kalau tak faham memang saya nak jawab lah. Kan? So bagaimana konteks agama Kristian telah menggunakan pengaruh gereja secara keterlaluan untuk kepentingan dan menindas rakyat ni. Siapa tak ikut tak dapat rahmat daripada Tuhan. Ada persamaan tak dengan Islam? Ke macam mana? Apa pandangan korang? Nanti tulis nanti. Nanti tulis. Tulis tu lah barulah belajar. Barulah belajar kan. Kalau dengar gitu je habis gitu kan. Barulah kita belajar sesuatu. Dan kalau saya tulis di atas ni kan, dia berguna ChatGPT kan. Dia suruh ChatGPT cepat je muka jawab kan. Bila suruh tulis 10 hari tak siap lagi. Bila tulis tu baru kita belajar. Walaupun saya tahu kadang-kadang yang ada yang meniru apa saya tak lah sangat. Tapi nak ceritanya kita kena buat sesuatu lah kan. Sebab benda ni ilmu kan. Okey. Zaman ni disebut zaman gelap. Gereja Katolik memainkan peranan yang ganda ni maknanya bukanlah ganda ni maksudnya dua peranan. Palingnya penyelamat kepada tamadun Rom tapi penindas sosial dan rohani. Tak faham pula lah. Memainkan dua peranan. Satu penindas kepada bangsa Rom, penyelamat maknanya dia lah yang mewarisi tamadun Rom dulu kan. Dan dalam masa yang sama dia menindas rakyat. Okey. Kemudian okey, semua okey dalam online ni? Tak tahu okey tak tahulah kan korang Nampak tangan tu nyala tak tahu tengah makan apa tak tahulah kan tengah hari ni. Okey. Saya okey. Basically Kristian ada tiga. Satu Ortodoks, yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan. Ortodoks, Katolik dan Protestan. Zaman ni belum ada Protestan lagi. Zaman yang kita bincangkan ni belum ada Protestan lagi.
Dan zaman ni pun belum ada jelas lagi antara Katolik dan Ortodoks lagi. Belum ada jelas lagi. Jadi bisa dengar tak sembelihan ahli kitab? Ahli kitab. Bisa dengar ahli kitab, bisa dengar tak? Kan? Kau tak dengar ni maknanya kau tak baca Quran lah. Ya ahlul kitab kan banyak dalam Quran kan. Ahli kitab kan. Ahli kitab ni merujuk kepada Yahudi. Ya. Dan ada juga ahli kitab di kalangan orang Nasrani. Kan? Dan mereka mendapat kitab juga. Kan? Yahudi ada pendapat kitab. Orang Nasrani pun selepas mostly Yahudi lah. Kan? Sebab Yahudi dah yang diturunkan banyak rasul di kalangan orang Yahudi. Tapi di hujung-hujung tu adalah orang Kristian, orang Nasrani juga tak Yahudi, tahu baca kitab. Dan pengikut-pengikut asal kepada agama Kristian ini yang tidak banyak terseleweng, maka itu dikatakan pengikut Ortodoks. Pengikut asal yang tidak banyak terseleweng, Ortodoks. Tapi yang dah pergi kepada politik apa semua-semua ni, itu dah Katolik. Katolik. Okey. Ada lagi siapa nak tanya? Sembelihan ahli kitab tu kan sebelum Al-Quran, kan? Kalau mereka sembelih, boleh tak kita makan? Kan? Jadi kalau orang Kristian sembelih sekarang, boleh tak kau makan? Masalahnya Kristian sekarang ni, Kristian apa? Taklah kita kata mudah Kristian dia, tak kan? Sebab mereka bukan ahli kitab. Mereka bukan ahli kitab. Kristian sekarang bukan ahli kitab. Yang dulu-dulu kot mungkin ya. Mungkin ya. Sebab mereka ada baca kitab kan, ikut yang terdahulu. Sekarang-sekarang ni tak adalah kita nak katakan mereka ahli kitab. Okey. Okey. Seterusnya. Clear zaman satu. Ini kita berada pada fasa apa ni? Kan, belum lagi 3. Zaman 3 pada tahap 1. Fasa 3 pada tahap 1. Okey. Fasa 3 tahap 2. Tahap 2 bila? Antara 1000 hingga 1500. Zaman ni zaman kegelapan memang teruk. Zaman ni zaman kita tengok pembaharuan sosial, intelektual dan dominasi gereja. Jadi selepas hampir 5 abad keadaan tak stabil, Eropah Barat mula mengalami proses pemulihan. Eropah mana? Eropah Barat kan, Eropah 2 kan, Barat dengan Timur, Barat. Serangan luar dah tak ada. Dulu banyak serangan luar dah tak ada. Iklim maknanya keadaan pun positif. Iklim positif ni maksudnya mereka tak adalah bencana-bencana yang sangat besar kan. Zaman tu okey, kemajuan teknologi pertanian kan. Pajak berat ni maksudnya jentera-jentera mula maknanya digunakanlah kola kuda, sistem tanaman apa semua telah wujud, telah mula diperkembanglah pada masa itu. Tapi sistem feudal kekal. Tapi okey sikit daripada dulu. Dulu lagi tu. Okey. Namun Paus ni dia punya raja lah, mempunyai kuasa luar biasa, boleh mengenakan interdikt dan memecat raja. Maksudnya dia masih lagi gereja berkuasa. Masih lagi gereja berkuasa tapi lebih baik daripada yang zaman dulu. Dan gereja memiliki tanah yang luas dan mempunyai kekayaan melalui cukai-cukai keagamaan. Seperti 1/10 hasil pertanian kan. Raja berkuasa, boleh pecat orang, boleh tukar orang, tukar begini. Dan lebih ketat
ada yang apa nama ni, okey. Kemudian selepas daripada itu kan, selepas daripada itu telah mula bibit-bibit yang dipanggil dengan reformasi. Dan hujung-hujung tu mula orang tak puas hati kan, sebab iyalah kan, bila dah manusia gitulah kan, dia raja berkuasa, rakyat tak puas hati kan, maka timbullah reformasi. Okey. Tapi walau macam pun zaman ini, zaman barat, kita kata maju sikit lah, maju ke depan, dan zaman inilah zaman mereka mengambil hasil daripada kemajuan Islam yang ada di Sepanyol zaman ni. Zaman ni. Sepanyol bila? Okey. Zaman ni mereka apa nama ni, nampak maju kan. Tapi dalam masa yang sama mereka terdapat korupsi dan penindasan terhadap rakyat. Dia boleh baca kan, kedudukan gereja Katolik antara 1000 dengan sehinggalah 1500. Zaman ini juga zaman kejatuhan Islam di Cordoba. Islam di Cordoba jatuh pada tahun 1250 lebih kurang. Antara 1200 hingga tahun 1300. Yang ni kan 1000 okeylah. Sebab selepas daripada itu kita dijajah. Kita dijajah. Datang penjajah ke tanah Melayu kan. Jadi barat pada masa itu memang kita kata mempunyai sistem yang bagus kan, tapi dalam masa yang sama menindas rakyatnya juga, korupsi pun banyak juga kan. Nanti boleh bacalah kat sini. Mugutan rakyat neraka lah, apa benda lah kan semua kat sini. Dia punya apa nama ni, kerana ni ada nota kaki, boleh baca lah dia punya ceritanya. Okey. Selepas zaman ketiga, selepas fasa ketiga, masuk pula fasa keempat. Fasa pencerahan. Fasa pencerahan. Enlightenment. Fasa ni ialah berlakunya revolusi saintifik. Okay. Yang dicetuskan oleh Copernicus, Galileo, Isaac Newton kan, yang tidak lagi bergantung kepada gereja. Sebelum ni gereja cuba menguasai, kontrol belaka kan. Maka wujudlah kumpulan-kumpulan tokoh-tokoh ni kan, yang cuba untuk membuat penemuan-penemuan baru. Dan bermulalah era kan, zaman
pencerahan. Zaman pencerahan. Maka timbullah 2-3 perkara ni kan, reformasi Protestan dan perang 30 tahun. Reformasi Protestan ni merujuk kepada usaha-usaha yang dibuat oleh itu dipanggil dengan Protestan, protes. Kan? Kenapa protes? Kan? Sebab mereka protes gereja. Kan? Gereja Katolik. Mereka protes gereja Katolik. Kenapa mereka protes? Mereka tak tahan dengan dominasi dan juga kekuasaan gereja yang melampau. Okey. Antaranya ialah yang dibuat oleh Protestan ini ialah mereka cuba menterjemahkan Bible daripada bahasa Latin kepada bahasa lain, bahasa Inggeris. Ini dianggap sebagai satu jenayah. Perbuatan menterjemah Bible itu dianggap sebagai satu jenayah. Siapa dianggap jenayah? Sebab dia akan menggugat kuasa gereja. Dan orang-orang yang dapat ni ditangkap, dibunuh. Dan ada di antara mereka bila dah mati diorek balik kubur dia, dibuang jasad dia balik ke sungai. Ni cerita-cerita, panjanglah cerita ni kan. Kumpulan-kumpulan Protestan ni memang tak puas hatilah terhadap gereja. Memang sangat tak puas hati terhadap gereja. Okey. Dan kemuncaknya ialah berlakunya peperangan 30 tahun. Dalam buku ni saya ada tulis sikit. Dalam ni nota-nota ni saya ada tulis sikit. Peperangan 30 tahun. Krisis agama yang memusnahkan Eropah. Di antara kumpulan Protestan dengan kumpulan Katolik. Bergaduh 30 tahun. Teruklah ni kan. Bunuh lah, bakar lah, macam-macam lah ni korang boleh baca kat sini. Dan boleh tengok YouTube dan carilah YouTube yang menjelaskan perang 30 tahun yang memusnahkan Eropah. Gaduh kira macam Islam kafir lah, gitulah. Tapi itulah kan, mereka ni kan, bila berhadapan dengan Islam dia boleh baik. Yahudi dengan Kristian memang Yahudi ditindas. Berhadapan dengan Islam dia boleh baik. Itulah, kita tak tahulah macam mana kan. Kita dengan Syiah bergaduh sampai lah mati. Tapi mereka kan memang perang sungguh-sungguh, teruk-teruk sangat perang ni. Sehingga dikatakan bahawa agama kau nak perang-perang lah. Kan? Kami tak perlu kepada agama pun. Kan? Yang kau nak perang-perang lah. Kan? Ini ceritanya. Jadi boleh bacalah kekejaman dalam perang 30-an sejarah kesan kemanusiaan. Jadi zaman inilah zaman apa yang disebut zaman kebangkitan dan orang mula benci agama. Sebab agama dianggap menyusahkan, agama. Biasa dengar perkataan fundamentalist. Biasa dengar fundamentalist. Biasa dengar fundamental. Bisa dengar tak ni perkataan ni? Kita bisa dengar. Fundamentalist ni adalah mereka yang ingin kembali kepada ajaran asal. Dan bagi Barat, fundamentalist ini adalah suatu suatu jahat lah, satu ekstrim lah. Fundamentalist ni tak bagus lah kan, dalam konteks mereka, fundamentalist. Sebab kembali kepada ajaran asal, takkan nak bergaduh-gaduh balik kan. So dalam konteks Barat, bila sebut fundamentalist adalah ekstremis agama. Kita kalau sebut fundamentalist, bagus.
Kenapa bagus? Kembali kepada asas agama, fundamental. Kan? Tapi konteks barat, bila sebut fundamentalist, kan? Jahat, kan? Bunuh, tindas orang, kan? Itu persepsi mereka terhadap perkataan fundamentalist. Okay? Jadi ni zamannya. Zaman yang mereka mula membuat reformasi, menggulingkan gereja daripada pemerintahan, dan akhirnya kan gereja berjaya digulingkan dan mereka hanyalah berkuasa dalam gereja, tidak lagi mengawal politik, keadaan luar tidak lagi mengawal. Tanah-tanah ni semua dapat dikawal balik, kan, duit rakyat ambil balik, gitulah kan. Detailnya saya tak tahu sangat, tapi maknanya nak cerita tentang bagaimana di sinilah berlaku apa dia? Secularism. Berlaku, mereka tak nak agama. Kenapa tak nak agama? Sebab agama menyusahkan, perang, bunuh, kan, apa nama ni, tak logik, paksa orang, kan, bunuh orang, tindas. Ini persepsi barat terhadap agama. Adakah kita begitu? Kan? Adakah agama kita? Agama kita ada authority. Kan? Dalam agama kita ada yang benda kita kena terima. Tapi tak boleh kita nak petikai. Kan? Dalam agama ada tak benda yang kita tak boleh nak persoalkan? Ada ke tak ada? Apa contohnya? Ya. Perkara gaib, kan? Di perkara gaib ni kita tak boleh nak petikai, kan? Sebab benda tu tak nampak, kan? Malaikat. Tapi bukti kata ada, kan? Mana bukti kata ada? Quran kata ada, kan? Mata kita tak nampak, kita petikai, tak boleh petikai sebab benda tu, kan, ada bukti, dan bukti itu Quran. Ada bahagian dalam agama kita tak boleh nak petikai sebab benda tu kita kena terima. Sebab bukti dah ada. Dan sebahagian daripada agama kita, kita boleh cari sebab, boleh cari alasan, kan. Agama Kristian, agama mereka ni, mereka tak ada kitab yang mereka boleh pegang. Tuan perasan tak, tahu tak kitab Bible, bilakah dia dibukukan? Dia dibukukan pada secara rasminya sebagai satu book, sebagai satu, kita kata, buku lah, kan, pada tahun 1600. Pada tahun 1600. Kenapa mereka tak nak bukukan? Sebab tangan-tangan jahat tadi kot, gereja-gereja ni, kan, yang tak nak bagi dibukukan benda tu. Jadi biar orang tak tahu, semua orang nak tanya gereja, kan? Yang menyebabkan mereka boleh untuk menindas, kan. Ada satu lagi yang disebut sebagai surat minta ampun. Mana surat minta ampun ya? Indulgence. Uskup. Saya biasa dengar uskup. Itu tak istilahnya tak? Kan? Ini mana dia? Surat minta ampun. Gereja ada buat surat minta ampun. Apa maksud surat minta ampun? Surat minta ampun ni surat pengampunan lah, sijil pengampunan yang boleh dibeli. Jadi kalau ada buat dosa tak, kan? Buat dosa kan? Dosa, nah ni bayarlah RM50. Gitu.
Kalau tak dosa nanti kau tak dapat rahmat Tuhan, kau jadi jahat esok. Macam itulah kan. Gereja mengugut rakyatnya dan menyuruh mereka membeli, menjual surat minta ampun, surat sijil keampunan lah, sijil keampunan. Bisa tengoklah cerita yang Salman Khan yang bergaduh yang cerita tentang agama kat orang Hindu. Apa nama dia? Apa nama, saya lupa ada istilah dia. Yang dia pergi agama Hindu kan? Apa nama dia punya tu? Ya kot, saya pun tak lupa dia punya tajuk kan. Dia bukan, dia jadi orang planet tu. Yang turun daripada langit tu kan. Langit tu. Dia jadi apa nama kan. So macam mana boleh okey, bagi duit, bagi letak kat sini orang datang. Macam mana tak kan. Apa nama. Itu bagus cerita tu nak mengajar tentang konsep ketuhanan, sedekah apa semua kan. Okay. So itu dia punya cerita gereja pada era enlightenment. Enlightenment ni lah pencerahan. So apa yang kita lihat kat sini ialah balik pada sini. Ini ialah zaman ini zaman era akal. Ini orang mula menggunakan logik akal dan sekular, dan mula orang menolak agama. Sekular ni orang tak nak agama. Agama ni menyusahkan. Sekarang ada tak benda yang macam itu dalam masyarakat kita? Kan? Pemikiran-pemikiran begitu. Agama ni menyusah, agama ni begitu, begini kan. Bayarlah, apa benda lah, gitulah. Kan? Okay? Dan apatah lagi dengan kekejaman perang antara Protestan dan Katolik ni, perang teruk kan, yang menyebabkan lagi lah orang tak suka kepada agama kan. Masalahnya kan, dalam kita Islam kita tak tolak agama. Yang masalahnya bukan agama. Masalah orang-orang yang menjaga agama itu mungkin yang khianat. Kristian ditolak langsung agama. Kristian ditolak langsung agama. Tak nak agama. Agama duduk dalam gereja saja. Kan? Agama sini saja. Kami nak makan, nak minum, nak apa ikut suka kami lah. Kan? Islam kita tak tolak semua agama. Yang kita tolak mungkin kalau ada mereka yang membuat tafsiran yang karut, kan? Mereka yang salah guna agama, itu yang mungkin kita tolak lah kan. Tapi mereka tak kan. Berlaku prinsip sekular dalam konteks Eropah, malangnya berlaku juga di kalangan orang Islam yang tolak langsung agama. Kan? Malang lah. Okay. Jadi zaman ini gereja Katolik mula kehilangan monopoli agama dan kuasa politik kan, dan reformasi Protestan telah memecah belahkan institusi gereja. Lihat sekarang ni kan, yang banyak-banyak gereja kat Malaysia ini kan, yang Katoliknya kalaulah kan, macam mana nak kenal Katolik tak Katolik kan, kalau menggunakan gereja itu mula dengan ST, Saint Catherine, Saint lah kan, SAINT, Saint tu, itu Katolik. Itu gereja Katolik. Kalau yang lain pada itu ialah gereja Protestan. Kenapa? Ada apa? Okey. Selain daripada itu, sebab tu kita tengok kan, kalau kat Malaysia ada gereja 70th Day, gereja apa lagi kan, termasuk sekarang ni dipanggil dengan
evangelis, kan? Evangelis ni ialah Protestant. Selain daripada Saint, semua Protestant. Sidang Injil Borneo, Glad Tidings, macam-macam lah nama-nama gereja-gereja yang bukan bermula dengan Saint, kan? Itu adalah Protestant. Okay. Dan akhirnya, kan, revolusi saintifik dan zaman pencerahan mencabar dogma keagamaan. Apa maksud dogma? Dogma adalah kepercayaan yang tidak boleh dipersoalkan. Macam khurafat lah, kan? Siapa duduk atas bantal nanti pisoi. Sekarang ni orang jual bantal untuk kan, untuk duduk, kan? Untuk lapik kursi dah pun orang jual bantal, tak bisul pun. Jadi itu adalah dogma lah, kan? Kepercayaan yang karut. Okey, maka di sinilah, kan, kita jumpa dengan, kan, kumpulan-kumpulan pemikir-pemikir yang mula masuk. Bila agama dah hilang, kan, pemikir-pemikir dah masuk, kan? Pemikir-pemikir macam siapa nama ni, Karl Marx, macam Kant, macam Rousseau, Diderot lah, apa benda ni, kan? Dan di sinilah timbul dia dipanggil dengan kebebasan individu, liberalism, kan? Sebab agama tak ada. Agama menyusahkan. Nanti next kuliah akan datang saya akan cerita apakah asas-asas pemikiran-pemikiran barat, kan? So pada hari ini yang saya nak cerita ialah dia punya kedudukan agama dalam konteks barat. So agama dalam konteks mereka, kan, di peringkat awal apa dia? Agama tak ada, mereka menyembah patung, menyembah berhala. Kemudian zaman seterusnya mereka ikut agama. Agama yang mereka ikut agama yang terseleweng oleh siapa? Oleh Paul. Paul yang menyelewengkan. Kemudian ajaran Paul ni dibawa dan diikuti oleh kerajaan Rom. Roma. Dan bila mereka ada kuasa, ada agama, mereka salah guna agama. Berkuasa, menindas rakyat. Dan mengambil peluang untuk kepentingan diri dan kelompok masing-masing. Akhirnya berlakunya pemberontakan, orang tak suka, marah, berperang sama sendiri, dan akhirnya agama dianggap tidak relevan. Agama dianggap tak relevan sebab agama menindas, paksa orang, maka berlakulah reformasi. Reformasi dua, satu dalam agama Kristian timbulnya Protestan. Agama Kristian timbulnya Protestan. Dalam politik yang lain, akhirnya agama disudutkan. Agama duduk di gereja, tidak lagi duduk kat luar, tak lagi jadi raja, tak boleh jadi ini. Dan akhirnya, kan, kita tengok kat sini, kan, semuanya Perancis mengisytiharkan agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Buat undang-undang. Jerman, Itali, Sepanyol melaksanakan undang-undang yang sama yang mereka namakan anti-clerical. Cleric ni dalam bahasa Inggeris dipanggil cleric. Cleric. Cleric ni ialah macam institusi ulama lah. Gitulah kalau bahasa kita ni ulama lah, kan. Undang-undang anti ulama, gitulah, anti agama lah bahasanya gitu. Kan? Mereka tak adalah ulama, kan. Dipanggil dengan anti-clerical. Yang kuasa paus sebagai pemimpin politik dihapuskan apabila papal status, saya pun tak tahu apa benda ni, ditawan oleh Itali pada tahun 1870. Kan? Semua gereja-gereja ni semua diambil kuasa-kuasa habis semua habis. Dan di sini mulalah ancaman secularism dan atheism. Sekejap,
Aduhai. Benda ni korang pernah dengar ke tak pernah dengar? Ha? Benda-benda ni jangan selalu ada dengar ke ataupun tak pernah dengar benda ni? Ha? Ha? Benda-benda ni ke something new? Ha? Ha? Okay. Masa SPM tu kan? STP. Oh, STP ya. Sejarah dunia kan? Dari Eropah. Eropah ada? Ada juga. Okay. Okay. Jadi apa nama ni? Apabila agama telah pun hilang, maka timbullah ni falsafah sekular. Maka timbullah falsafah sekular seperti positivism. Apa maksud positivism? Positivism ialah satu pemikiran yang macam scientism lah. Kan? Lagi tak ada bukti, tak percaya. Positivism. Lagi tak ada bukti, tak percaya. Liberalism, kan, mengutamakan hak individu. Kemudian apa? Existentialism. Existence ni maksudnya falsafah kewujudan. Dianggap ada apabila dapat dilihat. Kalau tak lihat, tak ada. Kan? Okey. Kemudian Darwinism, agnostik. Apa agnostik? Atheism tak percaya agama. Agnostik percaya pun tak percaya pun tak juga. Dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Tak percaya nampak macam ada, macam percaya. Percaya tak ada bukti. So ni dipanggil dengan agnostik. Maka timbullah ajaran Karl Marx, agama candu masyarakat. Candu tu apa candu? Tadi candu tu apa? Agama, bisa dengar tak? Agama candu. Apa maksud? Siapa faham maksud ni? Agama candu masyarakat. Kata Karl Marx. Ini Karl Marx kata. Apa maksud dia? Kan? Candu ni kan, agama telah pun digunakan oleh pemimpin, oleh sistem feudal kan, untuk memaksa rakyat atas nama agama. Salah guna agama. Agama candu masyarakat ni salah guna. Bukan dia apa nama ni, isap candu ke tak, isap dadah tak kan. Jadi kalaulah orang atas nama agama sanggup mati, maknanya dia telah dicandukan oleh agama. Nampak tak gitu? Orang sanggup habis duit sedekah sampai 2-3 ribu. Siapa kau sedekah sampai 2-3 ribu? Sebab agama. Bagi Karl Marx ini agama candu masyarakat. Agama mencandui. Agama telah pun mengelabui. Agama memperdaya. Nampak tak? Itu maksud agama candu masyarakat. Kadang orang tak faham. Dulu saya pun tak faham. Agama apalah. Kan? Karl Marx ni kata agama ni sebagai dadah. Apalah dadah. Sebenarnya bukan dia cakap agama tu dadah. Kan? Agama telah dipergunakan oleh setengah pihak bagi berdaya, manipulasi, kan, menipu rakyat kan, atas nama agama. Itu dipanggil dengan agama candu masyarakat. So, ajaran komunis menolak semua agama. Sebab agama ni menipu. Kan? Agama ni menipu. Okay. Jadi bila apa nama ni, pemikiran logik
maka timbullah tadi pemikiran-pemikiran tu, pemikiran ni datang untuk mempengaruhi rakyat, itu pemikiran. Dan akhirnya kan, akhirnya sampai juga akhirnya lah kan. Okey. Zaman kini kemunculan demokrasi hak asasi. Kan? Surat beranak dia bukan dekat Islam. Surat beranaknya daripada barat. Kan? Hak asasi surat beranak daripada barat. Pluralism agama bukan daripada sini, daripada barat. Apa lagi? Scientism. Tahu scientism? Mengagungkan sains. Pun bukan surat beranak daripada Islam. Daripada pemikiran barat. Okey. Yang dinamakan keadilan sosial lah, apa semua ni kan. Ini semua adalah lahir bukan daripada rahim Islam, tapi lahir daripada rahim barat. Yang kita nampak cantik, nampak seronok, nampak ni. Okey. Okey, so ringkasnya apa? Ringkasnya apa? Dinotakanlah ni, kan? Nanti saya akan bagi apa yang kau kena tulis, kan? Soalan nanti saya bagi, kan? Nanti saya bagi lepas ni, kan? Saya akan fikir apa yang sesuai supaya tidaklah menyusahkan sangat, kan? Tapi kena ada, kena catat. Kalau tak dia hilang, kalau tak dia hilang. Kalau tak dia hilang. Yang penting bagaimana saya nak jelaskan bagaimana perkembangan agama dalam konteks barat, kan, bermula daripada zaman ni dan apa yang berlaku, dan mereka sebenarnya benci agama kerana agama dalam sejarah mereka, kan, mempunyai sejarah yang silam, yang sangat tragis lah. Tragis. Okay, ada apa nak tanya? So saya tahu lah orang yang adalah online ni, saya tak tahu lah dapat apa, saya tak tahu lah kan. Sebab online kan, dia online ni separuh tu tak ada dah, kan? Separuh jiwa tu tak ada dah, kan? Tengok tu mentara dengan benda lain, kan? Duduk sini separuh badan tu, paling tidak badannya ada. Walaupun mata hati kelair, tengok WhatsApp apa semua tu lah, tapi badan dah ada, kan? Kalau online ni badan tu dah tak ada, fikiran ni kau ada separuh je, 20% dia, kan? Itulah. So saya harap apa nama ni boleh dibaca, kan? Dan kita dapat sesuatu bagaimana agama telah pun mencorak pemikiran barat dan pengalaman mereka buruk dengan agama. So mereka bila tengok orang agama, pandangan mereka macam mana kita nak bangkit dengan agama. Oh, satu cabaran yang kuat lah. Okey, saya rasa itu je kot pada hari ini. InsyaAllah masa-masa lain minggu depan. Saya. Kelas tutor. Kelas tutor saya akan buka kelas tutor. Okey, kelas tutor ni kita akan bagi dua. Saya dengan Dr. Gapar. Prof. Gapar. Cuma bagi dua ni saya akan bagi, saya tak bagi dua 35. Tapi saya akan bagi dia satu assignment, dia akan kawal satu assignment dan saya akan kawal satu assignment. So mungkin ada dua assignment lah di samping assignment menulis nota, kan. Akan ada dua assignment dan saya akan bagi dia 20 markah. Kan? Saya akan ambil 20 markah lagi, kan? Dan saya akan bagilah. Okey. Tak faham? Okey. Dia apa nama korang ada 80 orang kan? 80 berapa tak kan? 87 orang kan? Okey. Jadi markah untuk
tugasan 40. Kan, markah final exam 60. Okay. Jadi untuk 40 tu saya 20, Kak 20. Kan. Jadi sama ada kelas bersemuka ataupun tak tu saya tak pasti dengan dia lah. Okay. Kalau kelas dengan saya kan, saya akan extend masa dan kita akan buat online kan. Dan tetapi dikawal dengan tadilah kena tulis, kena apa kan, supaya dia akan apa namanya, akan dapat lah kan, dapat lah gitu. Okay. Cuma dengan dia tu saya tak pasti sama ada dia nak buat macam mana. Cumanya saya akan bagi apa nama ni, buku, saya akan bagi buku yang ada masalah pemikiran. Apa masalah, ada yang masalah pemikiran, maksudnya yang mempunyai